Besar bekas gelah habis ni ho. Wow. Wow. Budu tak tal lah. Saya kita jangan pecah. Okey, Assalamualaikum. Saya hari ni abang nak berbuka puasa. Jadi, saya mau tengok sekali abang nak minum air saya mau. Dalam bekas gergasi saya mau besar bekas gelah habis ni ho. Jadi saya mau panah-panah ni kita kena air lemon gini. Puas hati saya mau. Kucar-kucar saya mau. Kita minum dulu Bismillah. Wow. Sejuk asal tekuk saya mu. Kena air segelah besar gini. Puas hati. Jadi saya mu, abang tak tahan dah. Abang nak buka puasa dah. Suppose kalau saya mu, budu tak talah dah. Jadi kita proses budu dulu. Penyek lada ni. Oh, puas hati. Buka puasa dengan menu lagu ni saya mu. Sangat-sangat sempurna dah. Oh, kerak bunyi lada. Terperah selima ni. Asal kelak letek. Oh, jebuk air. Tapi yang special sekali, kita ada durian museking deh. Oh, hari ni memang betul-betul khamak bodoh kita. Puas hati. Saya mau tengok tu bodoh. Ada durian. Durian pula museking. Sangat-sangat sempurna molek. Lepas tu, kamu masuk. Saya mau tengok ni. Puas hati. Kamu ni, sayur lemak. Sayur lemak kalau buka puasa. Sangat-sangat sempurna. Letak dari saya mu. Kena dengan budu pula. Sayur lemak. Sangat-sangat khamak molek tu. Letak dari ni. Okey. Ular kita pula banyak. Ambil ni. Pucuk selem sikit. Hijau molek tu. Baik. Putar. Cicah budu sikit. Ambil durian sikit. Saya mu letak sini. Kita makan gini saya mu. Oh, puas hati hari ni tengok. Bismillah. Tulang masing sikit. Lepas tu kita ada juga ikan crunchy kat muda. Oh, crunchy tu bagai letak sini. Lepas tu kita ambil ni pucuk sambu nyawa ni. Ni berlembok molek. Putar sikit cicah bodoh letak sini. Sangat-sangat sempurna. Saya mau tengok kombinasi kita ni. Bismillah. Lepas tu kita ada juga ni. Jeruk mame. Pria. Baru juicy molek. Lepong. Puas hati. Lauk kita hari ni ikan crunchy kamu ya. Lupa. Kita ada juga ikan bekok saya. Lupa ikan bekok. Ikan bekok. Kita kena dengan sayur lemak ni. Sangat-sangat sempurna tengok. Crunchy. Isi. Telur masin sikit. Jeruk mamang sikit. Ikan crunchy kamu sikit. Ulai sikit. Hari ni kombinasi kita sangat-sangat sempurna saya. Sangat-sangat sempurna. Cicah budu letak sini. Tu saya tengok kombinasi hari ni. Berbuka puasa, menu gini saya mu cukup dah. Air lemak kak membuat pula hari ni sempurna molek. Ada telur masin pula, ada ikan bekok. Menu tu jadi paling-paling sempurna.
Temu. Sedap. Kali. Menu berbuka puasa hok kak mu masuk hari ni ke. Main betul-betul kombinasi sepenuh saya mu ni. Barek boh.